Second cuma, in reality, ramai kan parents sebenarnya takut kalau anak terlalu aktif dalam bola sepak, pelajaran boleh drop. Even player-player pun ramai risau kalau kata apa, kalau sibuk dengan training, susah nak berjaya dalam pelajaran. Tapi hari ini saya nak kongsi cerita yang mungkin boleh ubah perspektif tu. Player bola saya, Nik Umar Hakim bin Syarul Hizan, anak saya dan juga kawan dia, kawan baik dia, Khairul Haziq Nasrowadi. Kedua-duanya aktif dalam bola sepak sejak kecil. Daripada umur 9 tahun dia orang main dengan kelab, training friendly liga, semua dia orang dah lalui. In fact, dia orang pernah main dengan Puchong Kids, dia orang pernah main dengan MBSA, pernah diimport bermain dengan kelab Brazil. Saya tak ingat apa nama kelab Brazil tu. Dalam Asia League dulu, masa dia orang darjah 5. So dia orang dah lama main bola and they are very active. In fact, pada tahun 2025 ni, tahun yang dia orang ambil SPM ni, dia orang main dekat Liga FAS Division 1 Open Category masa bulan 4 2025. Lepas tu FAS Under 18. Masa ni AS Under 18 ni bulan 9 tak salah saya. So masa minggu SPM tu masih lagi ada game terakhir. Dan dia orang main juga. And dia orang juga wakil sekolah dalam MSSG. So throughout 25 tu memang dia orang sibuk. Bukan main hujung minggu je, orang sibuk dengan tournament, aktif, training pun dah datang, game, semua ada. Tapi Alhamdulillah, kedua-dua ni berjaya mendapat 7A dalam SPM. So, video siri kali ini, bukan untuk saya nak menunjuk, tak ada niat pun nak menunjuk, nak bangga, lebih-lebih tak ada. Bukan untuk kata mereka lebih hebat daripada orang lain, tak ada. Sebab mereka bukan straight A student pun. Mereka pun, both of them bukan main dengan negeri ataupun main dengan Malaysia, tak. Tapi that's the main point yang saya nak share. Mereka, both of them mewakili majoriti budak-budak grassroots di luar sana yang minat bola sepak, yang aktif bermain, tapi dalam masa yang sama boleh berjaya sebenarnya dalam pelajaran kalau ada disiplin dan pengorbanan. Bola sepak sebenarnya bukan penghalang untuk you all nak berjaya dalam akademik especially. Yang jadi masalah ialah bila tak ada disiplin, bila tak pandai menguruskan masa, bila tak ada keseimbangan di antara minat dan tanggungjawab. That's the problem. Kadang-kadang lepas training, dia orang study. Penat pun dia orang still study. Macam Umar, apa saya tahu, dia ada cerita yang dia balik sekolah. So tengah hari tu dia pergi training sekejap. Seorang-seorang dia siapkan homework, dia study group. Okay. Then dalam masa yang sama, dia berkorban. Both of them berkorban. Korbankan masa yang dia orang biasa buat, benda yang dia orang suka, lepak dengan kawan-kawan. Dia orang korbankan. Main video game ke apa ke, dia orang korban. So saya harap video ni basically akan ada interview dengan both of mom, ibu kepada Nik Umar Hakim dan so ibu kepada Khairul Haziq, dan juga interview mereka berdua. So saya harap sangat ini dapat memberi sedikit inspirasi kepada parents dan juga player-player kat luar sana. Tak semua orang perlu jadi pemain profesional, tapi melalui bola sepak kita boleh belajar tentang disiplin, pengorbanan, mentaliti dan cara menguruskan kehidupan. And to all player-player muda kat luar sana, jangan gunakan bola sepak sebagai alasan untuk mengabaikan pelajaran. And jangan pula jadikan pelajaran sebagai alasan untuk berhenti mengejar passion dalam bola sepak. Okay? Kalau ada disiplin, insya-Allah kedua-duanya boleh berjalan seiring. So hopefully just spend a bit time dengar interview yang saya buat ni dengan mereka. Hopefully dapat membantu memberi inspirasi, guidance mungkin kepada semua, especially all the young players. Okay, please, bola sepak tak halang. Both of them dah buktikan, dan saya tahu ramai lagi sebenarnya player-player bola sana yang kat luar sana yang dapat result yang baik, lebih baik daripada orang pun ada. Okay, enjoy. Hey, bersama saya Puan Nur Azana. Nana lah, saya panggil Nana lah sebab yalah kawan lama kan, kenal dah lama. Nana, cerita sikit lah apa yang macam mana persiapan Khairul sepanjang dia nak menghadapi SPM ni. Saya tahu jadual dia padat, jadual bola dia because saya coach dia. But you as mom, cuba cerita sikit, cuba share sikit. Okay, terima kasih coach.
macam mana nak cerita sebab perjalanan dia sebenarnya saya tak pernah mengimpikan, tak pernah membayangkan untuk dia mendapat keputusan yang sebegini. Cuma saya selalu tekankan daripada awal, seawal tingkatan 4 untuk dia belajar. Tapi asal saya balik kerja, saya tengok main phone. Balik kerja main phone. Sebab saya seorang yang bekerja. Malam phone. Sehinggalah satu hari saya bangun tengah malam, saya keluar daripada bilik dan saya nampak dia lampu bilik dia menyala. So saya ingatkan game lagi. Tapi saya buka pintu, saya tengok dia, alhamdulillah dia tengah solat. Lepas tu saya pun tak tidur, saya masuk bilik. Lepas sejam 2 saya mengendap dia lagi. Dan dia tengah belajar. Jadi mengendap anak sendiri dan saya tahulah yang sebenarnya dia memilih waktu belajar di tengah malam selepas orang lain tidur. Sebab tu saya nampak asal saya balik kerja dia tidur sebab dia nak cover tidur dia. Dia nak cover tidur dia. Jadi sejak daripada hari tu saya tak pernah lah lagi membebel popet. Tapi tetap nasihat, teguran tetap saya bagi. Saya kata bola is bola, pelajaran is pelajaran. Kena seimbang. Nana tak risau dia aktif dalam bola sebab yalah dia bersama dengan saya masa awal tahun 2025 Liga Division 1 FAS. Kemudian bulan 9 SPM bulan 11. Coach SPM minggu depan, minggu ni dia masih main tau. Ya, betul. Saya tahu. Saya tahu lah saya bawa tim tu. So what do you, apa yang awak cakap dengan dia? Masa mula tu saya macam marah jugalah. Saya cakap why? Tu dia cakap coach yang ajak. Jawapan tu. Tapi kalau dia macam ni lah. Saya tahu bola tu adalah passion, minat dia. Dia punya bukan keutamaan lah. Maknanya daripada kecil saya dah nampak dia punya minat. Jadi kenapa saya nak sekat? Sebab saya kata apa yang saya boleh buat sebagai seorang ibu, dalam saya menghantar, saya menggalakkan dia main bola. Satu, untuk dia lupakan terlalu tumpukan kepada handphone lah. Itu untuk larikan dia daripada handphone. Betul. Dan yang kedua, at least dia mengeluarkan peluh. Ada satu aktiviti untuk dia mengeluarkan peluh. Dan saya yakin bila dia berpeluh, otak akan jadi cergas automatik bila badan tu sihat. Dan alhamdulillah dia memang jaranglah sakit kan. Nampaklah perbezaan itu. Sebab walaupun saya nampaklah dia kadang-kadang dia exercise kat rumah, buat sendiri, angkat berat lah, tu lah, ni lah, adalah yang coach aja, semua dia masih amalkan sampai hari ni. Alhamdulillah. Saya nampaklah benda tu kan. Jadi saya okey je. Selagi sebab saya nampak dia ada usaha untuk belajar tengah-tengah malam. And then solat dia tak tinggal. Dia pergi tuition. Saya hantar dia tuition. Dan sebenarnya percaya tak, dia memang mencari tuition yang tidak ada Sabtu dan Ahad. Tidak ada kelas Sabtu dan Ahad. Hari kerja dia ambil Isnin, dia punya kelas tuition dia memang limitkan hanya untuk hari Isnin sampai Jumaat saja. Dia sebab tak ambil kelas kalau tak salah saya ekonomi, sebab kelas ekonomi tu hari Sabtu pukul 2 sampai pukul 4. Sebab apa? Sebab nak training bola hari Sabtu Ahad. So saya cakap tak apa, make sure SPM A. Waktu-waktu lain saya tak pandang. Kalau tengok result trial dia, rasa macam tak ada harapan tu. Tak ada harapan dengan matematik dia fail. Saya apa yang boleh dikejar dalam masa yang terlalu singkat tu, saya tak letak harapan yang tinggi. Macam saya cakap daripada awal, sebenarnya saya tak meletakkan harapan yang tinggi sebab saya tahu satu, diorang adalah batch yang tak pernah pun menghadapi peperiksaan yang besar satu. Yang kedua, mereka hanya ada lebih kurang 8 bulan je waktu tingkatan 5. Macam first batch diorang kan. Tingkatan 5 tu hanya 8 bulan je. Betul. Cukup untuk mengejar? Tak kan. Jadi saya sebagai ibu, saya kena berdoa je. Sebab saya tahu doa seorang ibu tidak ada hijab untuk anak dia. Dan saya tak pernah mendoakan kena dapat 9A, 10A, 8A, 7A. No. Saya cuma mendoakan yang terbaik untuk dia. Berapa pun yang dia dapat, saya terima.
kalau itu yang terbaik untuk dia. Sebab saya tahu kalau dia dapat satu A sekalipun tak semestinya dia gagal dalam kehidupan dia. I think that one ni paling mahal sekali. We don't push them lah. Let them Betul. think, bagi kesedaran pada dia orang sendiri kan. So Betul. at least dia orang sedar, dan bila dia orang sedar tu dia orang sendiri yang nak. Sebenarnya kadang-kadang dalam hidup ni diorang masih remaja, okey, usia yang terlalu nampak itu nampak ni kawan. Yang penting kita kena guide diorang. Betul. Okey, ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tarik keluar, tepung tak berselerak. Macam Rambut itulah tak putus. Okey. Okay. And then kita tak boleh juga control diorang 100% sebab Betul. kita kena jadi diorang macam layang-layang. Betul. Kita lepaskan diorang tapi dalam masa sama kita still kena pegang benda tu supaya diorang tak tersasar. Dan Exactly. sebenarnya SPM bukan pengakhiran segalanya, tapi adalah permulaan satu perjalanan untuk yang lebih besar. Correct. Untuk ke dunia yang lebih nyata. Cuma kita harap standard yang diorang setkan untuk diorang menghadapi SPM ni, diorang boleh bawa sampai ke diorang. Yes, correct. Ini bukan adalah maksudnya diorang, aku dah pandai so boleh main-main kat, no way . Itu yang saya pesankan sehinggalah ke hari ni. Selagi dia belum masuk, selagi itulah saya akan pop-pep. Nanti dia masuk universiti, dia masuk UPU, masuk matrik nanti tu, ingatlah tu apa yang Mami dia pesan. InsyaAllah. Pertama kali lah untuk berjauhan. Macam itulah. So far pada saya, kita lepaskan diorang belajar, diorang ada cara diorang belajar sendiri. Kita just guide diorang, ingatkan diorang. Kena sentiasa ingatkan. Biar diorang jemu, biar diorang rasa macam menyampah, tapi bila hasilnya diorang akan tahu. That is correct. Dia anak lelaki ni, kita membebel kat dia, mak membebel tu basically akan masuk juga. Sedikit sebanyak dia akan masuk dalam hati dia, dalam kepala dia. Cuma mungkin respon dia tu tak tunjuk anak lelaki. Anak lelaki, betul. Tu saya akui. Dan sebenarnya kan, saya nak berterima kasih sangat dekat coach. Betul? Sebab saya nampak Khairul sangat-sangat berbeza dari sejak dia kenal coach lah. It's true. Dan ini arwah suami pun pernah cakap. Dia kata dia sangat suka cara coach mendekati anak-anak. Dan yang satu yang saya nampak, solat dia tak pernah tinggal. Alhamdulillah. Banyak ganjaran tu coach pahalanya. Allahu Akbar. Saya buat apa yang sepatutnya saya kena buat je lah. Dan itulah yang saya nampak. Dan Alhamdulillah setiap pagi lepas subuh dia sementara nak tunggu turun naik van pergi sekolah, dia mengaji. Itu yang saya nampak. Dan mungkin itu cara dia lah. Alhamdulillah, sebagai ibu saya cuma berdoa dalam setiap sujud. Yang ni Alhamdulillah. Itu je. Sebab daripada segi yang lain, saya mungkin daripada segi nak sediakan yang mewah, nak hantar beli buku rujukan tu ni, saya mungkin kurang kat situ. Tapi saya mengharapkan doa saya tu terus sampai ke Allah. Betul. Doa ibu ni memang powerful betul-betul. Sungguh-sungguh. Okay. Thank you Nana untuk perkongsian ni. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang awak kongsikan ni boleh kita share dengan yang lain, ibu-ibu yang lain, untuk sama-sama mendidik anak untuk berjaya. Thank you. InsyaAllah. Okay. Now kita bersama dengan ibu kepada Ni Umar Hakim. Nanti Ana ni isteri saya lah basically. Nanti antara saya dengan dia yang lebih spend masa dengan Umar. Saya spend masanya more on dekat Padang. Dan macam mana dia manage pelajaran, emosi Umar, I think dia handle sebagai ibu. Kalau boleh share sikit untuk mudah-mudahan jadi panduan, inspirasi pada semua orang. How do you manage Umar? Kita tahu kan anak kita masa form 4 pun dia bukannya study juga, but dia punya turnaround. Dan what did you tell him, because you spend more time with him kan? Okay. Assalamualaikum. Aduh, Umar ni yalah kita untuk kalau dah ikut dari masa tingkatan 4 tu, dia tak adalah apa kata nak skor sangat dalam pelajaran dia. So, and then dia tapi dia belajar, and then dia pun sibuk bola. Tapi saya akan kerapkan ingatkan kat dia apa tu,
pandai-pandailah untuk balancekan antara belajar dengan bola tu. Alhamdulillah dia ikutlah. And then satu lagi macam saya jam kepada tingkatan 5 teruslah, sebab yang tu yang paling momen-momen yang saya ingat. The turning point lah basically. Ya. Dia tak stop bola. Memang kalau dia tak stop bola, and then dia belajar. Dia macam ni. Dalam exam dia tu dia tak ada yang dia fail. Contoh matematik, dia tak pernah lulus sebenarnya, tapi dia belajar. And apa yang penting saya dan kita lah tak pernah nak condemn dia, tak pernah nak marah dia walaupun dia fail subjek tu. Sebab apa? Kalau kita marah, apa yang kita dapat? Semua stres. Macam mana dia nak belajar dalam keadaan stres? Tapi apa yang penting kita bagi semangat kat dia. Tak apa, tak dapat yang ni, nanti akan datang, buat lagi yang terbaik. Sebab yang lepas kita tak boleh nak undur balik. Kita tak boleh nak undur balik kan. Jadi kalau ikut untuk anak-anak kita orang ni, diorang memang lega bahagian tu. Kami tak pernah nak kata macam groundedkan anak. Sekarang nak denda anak kalau dia fail ke apa. Tapi kita bagi semangat untuk lagi berusaha. Satu lagi saya pesan kat dia, ngaji jangan tinggal. Alhamdulillah dia ikut yang tu. Tambahan pula untuk dalam subjek kelas dia ada subjek-subjek yang dia kena hafal. Jadi kita dapat tengok dalam rutin hari-hari dia. Kadang-kadang tengah sikat rambut pun tengah hafal ayat-ayat yang ayat hafazan lah. Jadi bagi saya usaha dia untuk menghafal tu, dia boleh boleh menajamkan fikiran dia. Betul. Satu lagi Pak kata coach lah suami saya. Kalau nak tajamkan lagi, kalau nak enhancekan lagi subjek kita, ilmu kita kena ajar orang. Dan alhamdulillah kawan-kawan dia memang dia ajar. Yang mana subjek yang dia power lah, okey lah. Mana subjek yang boleh dia cover tu, dia akan ajar kawan-kawan dia, especially account. Dia memang minat account. Dia akan ajar kawan-kawan dia. Sebaik Sebaik. And then yang paling surprise sekali subjek matematik. So bukan nak puji. Bukan nak puji, cuma saya pun agak terkejut. Dia tak pernah sepanjang tingkatan 4, tingkatan 5 dia tak pernah fail. Tak pernah lulus. Dia tak pernah lulus. Tapi alhamdulillah result betul, dapat A solid. Yang ni bukan nak memuji, cuma mungkin saya nak cakap pada anak-anak yang lain. Walaupun sebelum ni rendah macam mana pun kita dapat grade, kalau kita usaha sampai ke titik terakhir, tak mustahil. Exactly. Dan yang paling penting doa ibu yang tanpa hijab, doa ayah, dan diri sendiri tu kena doa dan kena ada usaha nak berdoa. Alhamdulillah memang setiap malam tu memang dia kata dia solat hajat. Dia cakap kat saya, tapi saya tengok jugalah memang betul. Ya, dia punya amalan dia lepas solat Isyak tu dia akan terus solat sunat dan terus solat hajat. Ya macam tu. Lepas tu saya rasa ada satu lagi, alhamdulillah dia mempunyai circle yang baik. Kawan-kawan. Yes, I think this is a good point. Kawan-kawan kelas dia saya sangat rasa bersyukur. Sebab bila dia kata Umar ada discussion dengan classmate, saya rasa lega dah. Saya tak perlu risau sebab memang circle kawan-kawan kelas dia memang TikTok lah bagi saya. Even bukan saya seorang yang cakap, even parents yang lain, parents yang kawan-kawan dia pun cakap
suka tengok dia orang sama-sama study. Saling tolong menolong. Hura-hura memang tetap ada lah, tapi within the guide lah. Yep. Alhamdulillah yang tu. Itu sajalah. Terima kasih. Okay, thank you. I think untuk kita lah kan, memang kita tak pernah marah pun. Bukan tak marah. Kita banyak menggunakan pendekatan menegur, bercakap, berbincang and open their mind untuk diorang berfikir sendiri apa impact dia kalau dia tak belajar, apa impact dia kalau dia main-main. I think that's one of our approach daripada anak-anak kecil lagi lah. Kita tak ada kata nak marah over sangat. Okay, thank you. Thanks a lot. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk yang lain. InsyaAllah. Rumah Tahniah 7A. So share sikit what happened in 2025, 2024, 2025 and so on, sehingga awak boleh dapat apa yang result. It's a good result lah. Dan untuk saya tahniah sebab berjaya buktikan budak-budak ni budak cerdik, okay? Dan merealisasikan impian kami, kita lah, ayah, bapa dan nenek ni. Okay, share sikit. Waktu tahun 2025 tu macam busy kat sebenarnya. Awal tahun tu ada FS. And then waktu Division 1. Open punya. FS Open. And at the same time tu ada tengah tahun tu result dapat 3A je. Biasa 3A. Lemah lah. Rasa time tu macam noob lah sebab dapat 3A. Lepas tu lepas habis pertengahan tu rasa macam ada kesedaran sikit-sikit baru kesedaran tu. So pergi kepada trial. So trial tu study tak adalah matematik lah. Macam nak cakap hard sangat tapi macam tu lah kan. So dapatlah fail lah matematik. Tapi macam account konsisten. Account sentiasa konsisten. Setiap hari buat latihan. And then trial dapat 6A. Tapi ada fail lah satu. Yang lain lulus. Lepas tu waktu SPM pula, waktu nak dekat-dekat dengan SPM tu ada FS lagi. Ada bola lagi. FS under 18. Kalau ikutkan sebenarnya tak nak commit pun main kat FS tu. Cuma terpaksa lah. Terpaksa main juga sebab kaki gatal kat nak main, gian kat nak main. And then mainlah dalam masa yang sama, study juga, bangun pagi, study. Lagi-lagi macam matematik buat latihan. Start daripada rasa fail waktu trial tu macam kesedaran lagi tinggi lah. So matematik setiap hari latihan, account setiap hari latihan, sains menghafal, sejarah menghafal semua. Alhamdulillah SPM dapatlah 7A dan 2B+. I think the one good thing kan awak berjaya buktikan ialah bola ni bukan penghalang sebenarnya, kan? So how do you manage your time? Macam kalau kan bola kan, kalau training pun sehari training sejam 2 jam cukup lah. Yang lain selebihnya study lah. Bukannya setiap masa pun kita kena hadap buku kan. Kalau setiap masa ada buku pun stres juga. Kalau saya ni macam training tengah hari, pergi training sekejap, lepas zuhur training, habis training tu balik rehat kejap, lepas tu buka buku, study sampai malam. Lepas tu bangun pagi, samalah. Apa yang awak korbankan demi for you to manage your study dengan training bola ni? Kurang keluar dengan kawan lah. Kurang sangat keluar dengan kawan. Sebab jumpa juga kan dekat sekolah, tapi still lah. Main game, main handphone? Main juga sometimes, tapi sejak SPM cut off game. Kita betul ni. Cut off game, semua benda cut off. Tapi still lah tengok media sosial kalau ada masa free. Alright, okay. Tahniah. So lepas ni nak pergi mana? Tahu insyaAllah UiTM di hatiku. Okay. Jangan lupa ambil tau. Okay, another one, Khairul Haziq. Khairul Haziq ni dah lama dengan saya. Since dia umur 9 tahun training goalkeeper dengan saya. Sampai sekarang dia dah lebih tinggi pada saya. So Khairul, tahniah 7A. I think I'm very happy with this. Okay, awak berjaya buktikan dua perkara. Satu, budak bola budak cerdik.
Another one is bola sepak bukan penghalang sebenarnya untuk berjaya. Share lah sikit dengan semua orang apa yang awak buat, apa yang berlaku sepanjang 2025 sehingga awak dapat result macam ni. Apa yang saya buat pada 2025 ialah first sekali saya betulkan jadual saya dalam kehidupan saya. Antaranya tidur awal lah. Yang saya buat pada tahun 2025 ialah saya betulkan lifestyle kehidupan saya. Antaranya ialah dengan betulkan jadual harian saya. Apa yang saya buat paling lewat untuk tidur pukul 11 atau pukul 10 lah. Saya akan dah tidur dah dan akan bangun pukul 3 atau pukul 4 untuk solat. So sebelum mulakan study tu saya akan solat tahajud dululah. So baru study. Lepas tu kalau sampai sekolah awal tu saya akan buat revision apa yang patut. Lepas tu waktu dalam kelas saya akan fokus. Boleh main tapi time cikgu menjelaskan sesuatu tu kita perlu mendengar lah dengan betul-betul. Lepas tu habis sekolah tu, lepas balik pada sekolah tu saya akan rehat. Kalau nak main phone saya akan main lah sepuas-puasnya. Malam tu saya akan ada tuition, saya akan study. Lepas tu after balik tuition tu saya akan main phone sekejap dan tidur. Itulah rutin saya setiap hari. Tapi yang menariknya macam mami awak cakap tadi, awak manage awak punya tuition tu weekdays. But during the weekend tak ada tuition. Kenapa tu? Sebab saya nak main bola juga. So bila weekend tu petang tu saya akan training. Tapi pagi tengah hari saya akan ada masa. Kadang-kadang pagi tu kalau saya rajin saya akan study. Cuma kalau saya malas saya akan main phone lah. Cuma selalunya waktu weekend saya buat saya akan bangun macam biasa pukul 4 pagi untuk study. Lepas after subuh tu saya akan main game puas-puas, lepas tu tidur. Lepas tu petang tu baru training. Alright. Tapi anything yang awak korbankan because saya tahu awak sibuk masa awal tahun dengan Liga FAS Division Open dan juga masa hujung tu dekat dengan SPM tu Liga FAS Under 18 sekali dengan Umar lah. So apa sebenarnya yang awak korbankan demi untuk awak ada masa untuk study and juga bola ni? Maksudnya anything lah, lepak dengan kawan ke Okay, saya boleh. Okay, apa yang saya korban ni ialah saya kurangkan lepak dengan kawan. Cuma bila masa form 5 ni saya kurangkan at least bulan sekali 2 je saya buat macam tu lah. Itulah yang saya kurangkan. Lepas tu dengan main game lah. Itu saja. Alright. Okay, Tanah kira. So lepas ni gimana? Lepas ni saya akan lanjutkan pelajaran saya ke matrikulasi Perak. Perak. Ya. Okay, so jangan stop bola tau. Okay, Stay continue. Yang penting dekat sana nanti bola tu bola juga, and then pilih circle yang baik. Okay, kawan yang baik. Okay. Itu kot. Tahniah sekali lagi. Terima kasih coach. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. So, secara kesimpulan yang kita boleh belajar, I think apa yang saya dengar daripada kedua-dua ibu, both menggunakan pendekatan yang lebih mesra dengan anak-anak masing-masing. Memang bercakap, berbincang rather than marah hukum. Bagi budak-budak ni rasa kesedaran sendiri. Because kita kan manusia, kan sifat manusia, kalau kesedaran tu datang daripada diri dia sendiri, dia yang akan drivekan benda tu, dia akan ownkan benda tu. Apa-apa jua lah. Kalau dalam case tadi ni, dia sendiri akan drive, dia sendiri akan buat apa yang sepatutnya tanpa perlu orang suruh. Dan Umar and Carol juga bagi tahu apa yang berlaku ialah mereka ubah agak cara hidup rutin mereka, jadual hidup mereka supaya mereka lebih fokus dan seimbangkan. Mereka korbankan juga masa yang biasa dia orang spend dengan kawan-kawan, juga spend main game. Macam Umar ni saya tahulah dia suka main dia punya PS5 ni, tapi dia cut off terus. Saya pun nampak dia cut off terus. So nak bagi tahu kalau you nak berjaya, semula bermula pada diri you sendiri. You kena bersedia untuk berkorban, you kena disiplin, and you kena fokus. Then another one yang saya nampak mereka berdua, yang saya tahu daripada perbualan saya dengan Mak Carol, basically mereka sangat menghormati guru-guru mereka. They have a very good relationship dengan guru.
I think benda ni semua ni combination, and of course the last one, mereka juga mula mengubah diri mereka ke arah lebih spiritual, lebih rapat dengan Allah, buat solat-solat tambahan, mengaji. I think benda-benda ni semua ni ialah resepi yang memang sepatutnya ada untuk siapa pun kalau nak berjaya. Really hope that apa yang kita lalui 27 minit, 20 something minit just now dapat memberi something, sesuatu lah kepada pendengar semua. Terima kasih sangat-sangat kerana sudi mendengar. Mudah-mudahan dapat membantu kita semua. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang lemah itu daripada pihak kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.